Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat siakak sting limau. Okey, jom kita tengok caranya. Okey, kita nak rebus ikan siakak dulu deh. Lepas tu kita nak rebus dia ni, kita biarkan air mendidih. Lepas tu kita letak asin keping dengan garam. Supayanya ikan yang kita rebus ni dia tidak rasa hanyir bila kita letak asin keping dengan garam. Garam tu letak sedikit sahaja dah. Lepas tu ni saya nak tunjuk ikan siakak kita yang akan kita rebus lah. Tak perlu nak letak bahan-bahan lain, serai apa semua tak perlu. Cuma kita nak rebus ni bagi dia ikan kita ni biar dia betul-betul masak. Saya nak ajar cara kata buat ikan siakak sting limau yang paling mudah. Memang orang kata ikan siakak ni kita kena sting macam kita kena kukuh. Tapi ni kita buat cara-cara biasa. Tapi rasa tu orang kata macam kita kukuh juga deh. Ni ikan kita ni kita akan angkat. Lepas tu air rebusan ikan tu jangan ambil. Kena buai lah air rebusan ikan tu. Ni. Air rebusan ikan ni kita buai. Lepas tu kita letak air baru. Lepas tu kuah dia kan. Macam kita nak buat kuah dia ni. Bergantung pada kita. Kita nak banyak mana. Kalau nak banyak kuah, letak lebih. Macam saya ni, saya nak buat kuah tu biar lebih. Sebab anak-anak saya, dia suka iruk kuah dia tu. Ni ada bahan-bahan yang akan kita letak dalam kuah siakak. Ikan siakak sting kita ni. Kita ada serai. Kita ada halia, kita ada bawang putih, lepas tu kita ada juga cili padi. Macam bawang putih tu dia kena lebih dah. Bawang putih tu memang kena lebih. Saya letak dalam satu ekor ikan tu dalam 7 ulah bawang putih. Lepas tu lada tu awak nampak banyak tu tapi saya tambah lagi lada dah. Biar dia kata rasa masa pedah, rasa kata tak hanyir lah. Tak hanyir dah. Lepas tu bila dia dah mendidih agak lama tu, biar dia keluar aroma semua tu, barulah kita nak akan masuk ke bahan-bahan perasa dia. Ni saya nak masuk ke sos tirai. Sos tirai ni masuklah agak-agak kita deh. Kalau kuah tu lebih, kena letak lebih lah. Tapi jangan sampai kuah tu jadi gelap sangat. Macam saya ni, saya letak dalam 2 sudu makan, lebih kurang gitulah. Sebenarnya kita masak ni dia kena ikut cita rasa kita. Kita sedap lagu mana, kita kena ikut cita rasa kita deh. Orang tu dia suka macam rasa masak lebih, dia letak lebih. Ni saya letak jus limau. Macam saya ni, saya suka rasa masak dia balance dengan rasa semua. Masak, manis semua. Barulah saya akan rasa sedap benda tu. Jadi saya letak jus limau. Kalau ada limau nipis, limau biasa tu, boleh perah je. Tapi kena banyak biji lah gunanya. Sebab tu saya guna jus limau je dah. Lepas tu tambahkan sedikit garam. Lepas tu gula pun kena letak. Jangan letak gula. Sebabnya benda kita letak ni dia ada rasa masak, ada rasa pedas. Jadi kena sedapkan juga dengan gula. Lepas tu kalau ada kicap sotong tu, bubuh kicap sotong. Macam saya ni nak letak kicap sotong, tengok-tengok tak ada dah. Habis dah kicap sotong saya dah. Akhir tu saya letak sedikit ajinomoto lah untuk katalah rasa lagi sedap. Sebab saya tak ada kicap sotong. Kalau ada kicap sotong, dia lagi kata aroma dia tu lagi sedap. Ni saya tambah lagi jus limau. Sebabnya bila kita rasa tu kita kurang rasa masak tu, kita boleh je tambah. Gapa kita nak tambah dah. Ya ikut cita rasa kita. Dia pedah masak. Biar kata cukup rasa tu. Pedah masak tu biar kena. Tu saya letak akar daun ketumbar. Lupa nak letak awal-awal tadi. Kita letak akar daun ketumbar ni, dia lagi sedap lah. Dia aroma dia tu naik. Lepas tu kita masak ni biar dia betul-betul mendidih. Dia keluar semua rasa dia tu, flavor dia tu. Lepas tu baru kita tutup api. Lepas tu kita nak curahkan kuah ni ke atas ikan. Kalau awak nak rasa siakak sting limau ni sedap, awak wajib kuah dia tu buat buat flavor dia tu kata strong. Buat macam kalau masak sungguh, pedah sungguh, barulah dia rasa dalam isi ikan tu. Baru kita makan tu kita rasa sedap. Tidak kata perisa kita buat ni cerodak. Kita kena buat biar dia rasa dia tu kuat. Lepas tu hiaslah dengan limau nipis kita iris. Lepas tu tabur daun ketumbar. Wajib tabur daun ketumbar. Barulah rasa dia sedap. Tengok ni. Orang kata kuah dia ni memang buat kita tagih nak iruk dah. Memang sedap sangat-sangat. Sebab tu saya buat kuah tu lebih. Kalau orang demam-demam boleh buat resepi ni dah. Okeylah, kepada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.